Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar, bertemu lagi kita di dalam podcast DRMM, Dialektika Rencam Masyarakat Marhain. Kita sekarang berada di episod 2 dan seperti biasa bersama kita juga DRMM juga Dr. Mazli Malik. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Jadi pada episod yang lepas kita dah bincangkan banyak perkara, bincang tentang isu-isu pendidikan dan sebagainya. Jadi dalam episod pada hari ini, mungkin insyaAllah kita akan cuba bincangkan isu-isu yang juga sangat dekat dengan di hati masyarakat Marhain pada hari ini, iaitu isu, kita boleh kata isu politik lah. Sebab kalau kita tengok realiti semasa pada hari ini, perkembangan terkini ni kita dah tengok Malaysia ni kita dah semakin bergerak ke arah kehangatan politik tu dah semakin terasa Doktor, iaitu kita dah tengok beberapa negeri dah mula bubarkan Dewan Undangan Negeri dan dah Johor, kemudian Negeri Sembilan dan tak lama lagi mungkin Melaka dan mungkin ke Sarawak dan sebagainya. Jadi kita kira satu topik yang amat penting untuk kita bincangkan adalah berkenaan dengan politik matang, iaitu kita nak bincangkan tentang politik matang ni, adakah Malaysia sudah bersedia ataupun Malaysia sudah mencapai tahap politik matang tu. Jadi sebelum kita mula, mungkin secara umumnya saya nak tanya kepada doktor sebagai orang yang memang berpengalaman. Doktor dalam bidang pengajian sebelum ni pun memang berkaitan dengan sains politik dan kemudian terlibat secara praktikal di dalam bidang politik sebagai ahli parlimen, menteri dan sebagainya. Apakah definisi politik matang ni menurut doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saiti. Terima kasih tim produksi. Bila sebut politik matang ini, kita boleh lihat kematangan tersebut dalam 3 dimensi lah. Pertama, dari segi institusi. Kedua, dari segi budaya. Dan ketiga, dari segi behavior atau tingkah laku itu. Dari segi institusi, sejauh mana politik itu tidak ada kita katakan pemusatan kuasa ataupun monopoli kuasa, tetapi kuasa itu ada dibahagikan, ada semak dan imbang dan penyudahnya kepada majoriti teramai rakyat. Tidak ada pihak yang menjadi diktator, tidak ada pihak yang menjadi terlalu berkuasa, maha kuasa sehingga mereka bebas melakukan segala-galanya. Adanya semak dan imbang, adanya tukar dan ganti, adanya ruang untuk accountability dan ketulusan. Itu politik matang. Contohnya, kita menuju ke arah politik matang bila kita lihat di Parlimen, tubuhnya select committee ataupun komiti jawatankuasa khas terpilih di Parlimen. Selain daripada ada kementerian, ada jawatankuasa terpilih untuk menjadi semak dan imbang. Adanya pihak pembangkang, adanya pihak kerajaan, dan juga kita tahu bagaimana di pihak pembangkang sendiri, kalau ketua pembangkang itu diberikan fasiliti yang seumpama menteri itu. Dan juga di segi institusi dengan tertubuhnya pelbagai reformasi di parlimen, reformasi dalam berkaitan dengan kepartian dan sebagainya. Cuma kita masih belum lagi meluluskan akta pendanaan politik itu. Itu antara proses. Tapi kalau kita katakan adakah kita dah sampai kematangan politik dari segi institusi, kita ke arah itu. Cuma ditakuti kalau kembali kepada rejim lama, perkara itu akan direncatkan. Yang keduanya berkaitan dengan budaya politik. Ini kembali juga, adakah budaya politik itu berlakunya kuasa kepada satu parti yang menjadi begitu berkuasa? Kalau seperti itu, dia tidak menjadi matang lah. Tapi kita lihat Malaysia selepas 2018, kerana berlaku 2020, langkah Sheraton dan sebagainya, menunjukkan bahawa tidak ada satu monopoli kuasa lagi. Kita menuju ke arah kematangan apabila kita, rakyat, telah mencorakkan supaya pihak-pihak yang terlibat dalam politik ini, parti-parti politik ini, pergi kepada politik yang dinamakan sebagai negosiasi, politik kompromi dan juga politik kita panggilkan persefahaman. Kerajaan perpaduan contohnya antara kematangan politik. Pertukaran daripada satu kerajaan kepada kerajaan lain, itu kematangan politik juga. Jadi tidak ada satu kuasa yang begitu berkuasa, kan? Dan behavior biasa orang nampak matang tidak politik ni pada
sudut behavior atau tingkah laku semata-mata. Kalau suka caci maki, jikalau menggunakan agama untuk politik, jikalau pergi kepada politik kotor, below the belt punya hit kan, itu semua tidak matang lah. Tapi kalau politik matang bagaimana, kita lihat politiknya berkisar tentang polisi. Kita bicarakan tentang polisi. Polisi kita berkaitan B40, polisi kita berkaitan OKU, polisi kita berkaitan dengan pendidikan, polisi kita berkaitan imigrasi. Jadi perbincangan itu kematangan. Tapi kalau masih seputar pada menggunakan label-label identiti kan, Islam tak Islam, Melayu tak Melayu, siapa yang lebih terpaling itu terpaling ini. Jadi itu tidak ni lah. Dan di peringkat bawahan pula, kalau perbincangannya politik matang itu lebih kepada saya sebutkan tadi, perkara yang melibatkan polisi, perkara melibatkan rakyat teramai, perkara yang melibatkan soal prinsip dan sebagainya. Tapi jikalau dipenuhi caci maki seperti mana kita lihat pada hari ini di media sosial, orang kita masih lagi menggunakan selective character assassination kan, tak suka dengan ni kita ambil hanya sekerat dan kita buburkan fitnah dan sebagainya. Itu menunjukkan ketidakmatangan lah. Okay, jadi terutamanya saya nak minta pendapat doktor tentang bagaimana Malaysia setakat ini telah berkembang dalam kematangan politik ni. Sebab kalau kita tengok kepada sejarah negara kita sendiri lah, terutamanya sejarah dari segi sejarah politik lah, mana kita sekian lama kita hanya berada di bawah sistem bukan satu parti, satu pakatan parti politik saja sejak puluhan tahun. Kemudian benda itu hanya baru-baru saja bertukar. Itu macam doktor sebut tadi, PRU 14 pada 2018 yang mana mulanya bertukar, jatuhnya Kerajaan Barisan Nasional dan naiknya Kerajaan Pakatan Harapan, dan sejak itu berlakunya pertukaran yang agak kerap lah. Yang mana itu mungkin kalau satu sudut mungkin kita tengok itu sebagai satu politik matang, iaitu Malaysia dia telah menjalani satu proses peralihan demokrasi secara aman yang menunjukkan kematangan kita lah. Kita tak berlaku, tidak sampai pertumpahan darah, tidak sampai berbunuh-bunuh dan sebagainya. Jadi macam mana doktor melihat, adakah itu salah satu indikator kepada kematangan politik yang sedang berlaku di Malaysia ni? So dia di penghujungnya politik ini adalah kembalikan maruah dan juga kuasa kepada rakyat. Tidak boleh ada sekelompok manusia yang merasakan dirinya di atas undang-undang, di atas rakyat, dan mereka bebas menjarah, menyalahgunakan kuasa, bermewah-mewahan di kala rakyat menderita kan. Jadi biasa yang berlaku, kita lihat perubahan. Tadi saya sebutkan pertumpahan darah dan sebagainya. Banyak negara bila berlakunya revolusi, berlakunya kita panggilkan pertukaran kuasa, kudeta, adalah disebabkan oleh apabila satu pihak, satu kelompok yang berkuasa begitu terlampau sangat sehingga mereka bersikap zalim, sehingga mereka mengabaikan rakyat. Jadi bila sampai satu tahap, manusia itu secara fitrahnya, senalurinya akan memberontak. Mereka tidak rela. Apabila mereka lapar, mereka akan memberontak. Mereka dihina, mereka memberontak. Dijatuhkan maruah, mereka akan memberontak. Ataupun mereka menyaksikan salah guna kuasa, salah guna amanah ataupun pecah amanah. Dan kita lihat 2018 lebih diwarnai, dan benda ini tercatat dalam sejarah, dan rakyat Malaysia tak akan lupa selama-lamanya kemuncaknya 1MDB. Penyalahguna kuasa yang di peringkat dunia telah mengakui. Walaupun hari ini kita timbul di kalangan penyokong yang taksub dan juga kita panggilkan bebal, mengatakan dizalimi. Tidak. Satu dunia, semua negara telah melihat bahawa berlakunya salah guna kuasa, berlakunya salah guna wang rakyat, pembaziran, kemewahan dan sebagainya. Dan di mahkamah di Malaysia pun pertuduhan banyak. Dan bukan di Malaysia saja, di Singapura, di Hong Kong, di Kuwait, di Dubai, di Amerika kan, serata dunia. Jadi pada waktu itu rakyat tidak lagi sanggup untuk menahan melihat harta negara dijarah, disalahguna sedemikian rupa. Ada pihak yang begitu berkuasa di atas undang-undang, dan lebih lagi rakyat tidak sanggup apabila kita keluar negara, imej kita lah, maruah kita. Apa banding hari ini? Kalau hari ini kita lihat, kita sebagai warga Malaysia,
terutamanya selepas setahun dua ini, boleh bangga mendabik dada sebagai dengan kita punya mata wang semakin mengukuh, ekonomi kita semakin baik, pelaburan semakin datang, dan lebih daripada itu kalau kita lihat, orang nampak kita mempunyai satu vision untuk dunia, untuk Asia dan untuk negara kita sendiri. Berbanding di waktu 1MDB itu kita malu. Sehingga kan bila kita pergi kat jalan-jalan di kota London, orang sebut Malaysia dengan nama-nama tertentu dan sebagainya, sehingga terlahirnya TV, cerita, dokumentari, buku dihasilkan berkaitan. Jadi rakyat tidak sanggup terima, maka matangnya rakyat apabila rakyat tidak mahu ini kembali lagi di bumi Malaysia. Baik Doktor, itu pada kalau kita bincang tentang PRU berapa tadi 14 waktu 2018 kan. Cuma di satu sisi lagi saya nak bawa satu sisi lagi, iaitu kita fast forward pergi kepada PRU 15 2022. Yang mana kalau kita tengok PRU 14 tadi bermulanya berlakunya proses peralihan demokrasi secara aman tu yang Doktor kata antara ciri-ciri kepada kematangan politik. Tapi kalau kita tengok pada PRU 15 ni dia berlaku perubahan tu sehingga mencapai apa yang kita tengok lah. Berlakunya kita panggil deadlock, berlakunya sehingga parlimen tergantung, tidak ada mana-mana yang bernominasi, yang mungkin bagi setengah orang melihat sampai berlakunya kebuntuan di situlah. Jadi adakah itu juga satu kematangan politik? Okey, itu soalan yang begitu signifikan dan menarik. Ada dua perkara di sini. Pertamanya kalau kita lihat, waktu PRU 15, dia ada dua arus. Pertama, arus rakyat yang sedar, rakyat yang matang melihat mereka tak sanggup lagi melihat perubahan kuasa itu dicorakkan oleh elit politik. Oleh ahli-ahli politik yang ikut sesuka mereka. Apa tu, tebuk atap lah. Mereka pindah daripada satu koalisi kepada satu koalisi sehingga dalam satu penggal 3 Perdana Menteri kan. Dan tukarnya Perdana Menteri ini bukan kerana dia hilang upaya ataupun dia dipenjarakan ataupun disabitkan kesalahan, tetapi kerana perpindahan kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Kan? Sheraton menyaksikan Mahyudin naik. Kemudian beliau jarah kekayaan di waktu Covid seperti mana dibawakan sehingga ke mahkamah pada hari ini. Dan kita lihat waktu Covid itu berlaku banyak kegagalan demi kegagalan yang berlaku. Kemudian pihak yang sama juga melakukan maneuver sehingga tukar daripada Mahyudin kepada Ismail Sobri. Dan pihak yang sama ini pihak yang tamak kuasa. Dan hari pun kita lihat apa yang berlaku di Negeri Sembilan, apa yang berlaku di Johor mencerminkan ketamakan setengah kuasa politik lama, politik elit, politik kuno yang merasakan bahawa mereka yang maha kuasa, mereka yang sepatutnya berkuasa supaya boleh kembali ke zaman menjarah duit dan sebagainya, mereka inilah yang menyebabkan kegoncangan. Tapi pada waktu itu rakyat sedar. Rakyat tidak mahu, maka berlaku kita lihat setengah kelompok yang inginkan perubahan. Tetapi kita juga dilanda dengan satu kelompok fenomena yang baru, iaitu populist politics. Pertama, politik of identity, dan keduanya TikTok. Jadi bila politik of identity menggunakan TikTok yang pada waktu itu menjadi begitu trending disebabkan oleh COVID, maka kita lihat pada waktu itu pertemuan dua ini berlaku yang dipanggil sebagai tsunami hijau dan sebagainya. Golongan yang bijak menggunakan TikTok untuk politik identiti mereka dan mendapatkan kuasa, dan di satu pihak orang yang ingin berterusan kematangan politik, tidak mahu lagi 1MDB berulang, tidak mahu lagi satu kuasa, pemusatan kuasa monopoli oleh golongan elit kan. Tetapi kita dapati bahawa ini telah menyebabkan hang parlimen, tidak ada pihak dapat majoriti sebab kita masih dalam proses untuk kematangan itu. Maka berlaku kerajaan perpaduan pada hari ini, dan yang diilhamkan oleh Tuanku Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, yang melihat bahawa keutamaan ialah untuk menyelamatkan Malaysia, selamatkan ekonominya, selamatkan mereka punya institusi politik, supaya adanya kestabilan politik, datangnya pelaburan, dan supaya kita boleh ke depan pendidikan dan lain-lain lagi. Jadi apa yang dititahkan oleh Tuanku pada waktu itu merupakan satu yang kita katakan
kena pada tempatnya dan menepati politik matang itulah. Okey Doktor, mungkin rentetan daripada apa yang Doktor terangkan tadi, saya satu lagi elemen penting dalam bila kita berbincang tentang kematangan politik ni, iaitu tentang kita panggil sebagai flexibility ataupun keanjalan dan juga fluidity, kecairan pakatan politik itu sendiri. Dan ini yang kita tengok berlaku selama puluhan tahun. Kita dihadapkan dengan mungkin pilihan yang kita kata samalah, pakatan A, kemudian ada pakatan B dan semuanya sama. Kemudian sejak berlakunya perubahan yang bermula daripada PA2014 tu, kita dah tengok berlakunya keanjalan tu. Dah tidak ada lagi kita kata kawan yang abadi, tidak ada juga musuh yang abadi. Parti A berpakat dengan parti B, kemudian bertukar pergi ke parti C. Itu sentiasa berlaku dan tahap keanjalan atau flexibility tu makin berlaku sekarang ini. Jadi adakah doktor melihat itu satu benda yang boleh membawa kepada kematangan politik juga, di mana kita sekarang ini lebih terbuka untuk atas dasar persepakatan yang macam doktor sebut tu tadi? Ya, tapi dia perlu hadir bersama dengan kesedaran politik rakyat dan kematangan politik rakyat. Jikalau tidak, dia akan kembali menjadi percaturan golongan elit. Okay. Kita tahu pada waktu ini ada kelompok yang memang mereka ada begitu selesa dengan keadaan dan mereka ni kadang-kadang menjadi kingmaker, iaitu contohnya di Sabah dan Sarawak. Yang di Sabah Sarawak, kalau selama ini mereka didominasi oleh kuasa politik Semenanjung, Barisan Nasional. Tapi pada hari ini, bagi pihak Sabah, mereka sudah ada mereka punya politik sendiri. Di pihak Sarawak, mereka juga ada politik mereka sendiri, yang mana mereka gunakan solidity ataupun keutuhan mereka ini sebagai bargaining chips ataupun tawaran dengan mana-mana pihak yang memenangi majoriti di Semenanjung. Bagi masyarakat Melayu pula, kita lihat bahawa mereka mempunyai lebih banyak pilihan. Kalau sebelum ini hanya UMNO ataupun PAS, tapi PAS pun di pinggiran. Tapi hari ini betul-betul berantakan. Dan kita nampak PAS jauh lebih berpengaruh daripada UMNO di kawasan utara tanah air. Dan UMNO pun kita lihat semakin hari semakin hilang pengaruhnya. Sebab tu kita lihat mereka terpaksa bergantung kepada pihak lain dan tak boleh sendiri. Walaupun kata di Johor mereka boleh berdiri sendiri sebenarnya, tetapi tidak di Negeri Sembilan, tidak di Selangor, tidak di Perak, tidak di negeri-negeri lain kan. Jadi mereka terpaksa berharapkan juga menunjukkan kepada defisit kuasa, defisit pengaruh mereka. Tapi mereka di satu pihak juga kita lihat ada Bersatu, dan kita tahu Bersatu telah bercerai dengan PAS. Mereka juga mempunyai pengaruh mereka. Dan di pihak yang lain kita dapati adanya Pakatan Harapan, yang mana Pakatan Harapan juga mempunyai mereka punya core voters, core supporters, walaupun mungkin tidak bersikap fixed deposit, tetapi sekurang-kurangnya ada yang mana core voters dan core supporters mereka ini lebih inginkan politik yang baru, politik berteraskan policy, politik berteraskan accountability, politik yang bukan lagi dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, lebih progresif dan dinamik. Jadi dengan kerencaman seperti ini, bagi pihak Pakatan Harapan, dia kena teruskan momentum itu. Kalau dia hilang momentum untuk reformasi politik, dia akan menyebabkan politik yang ada ni akan kembali kepada politik lama. Politik monopoli, politik elit, kerajaan merasakan lebih tahu segala-galanya. Jadi pada hari ini kita lihat ada beberapa buah-buah ataupun hasil daripada politik yang dibawa oleh Pakatan Harapan ini, dengan pelbagai reformasi kita bawa dari segi ekonomi dan sebagainya, termasuk juga apabila munculnya golongan yang mengkritik daripada dalam Pakatan Harapan sendiri kerana tidak cukupnya reformasi. Kan? Contohnya seperti serpihan daripada keadilan itu sendiri, tertubuhnya politik baru yang menuntut agar reformasi dilakukan walaupun reformasi itu telah berlaku ke arah politik matang. Dan ini semua menunjukkan kematangan lah. Maksud rakyat bukan lagi bicara tentang siapa lebih Islam, siapa kurang Islam, siapa lebih Melayu, siapa kurang Melayu, siapa lebih Cina, siapa kurang Cina, siapa lebih India, siapa kurang India kan. Tapi lebih kepada apakah polisi kita tawarkan. Apakah reformasi kita tawarkan untuk masa depan, untuk rakyat, untuk orang muda dan sebagainya.
Ya doktor, di satu sisi lain pula saya nak tanya, macam doktor sebut tadi, berlakunya flexibility itu kan salah satu tanda kematangan lah, yang mana kita boleh pergi tengok kepada apa yang ditawarkan oleh parti itu sendiri, bukan lebih kepada apa brand dia ataupun apa simbol ataupun identiti yang ditawarkan tu. Tapi dalam masa sama juga, macam mana kita nak mengurus, nak memastikan itu adalah tanda satu kematangan dan bukannya satu tanda yang macam doktor sebut tu tadi adalah percaturan di kalangan elit saja, yang mana pada mungkin rakyat marhain, bila bercakap tentang rakyat marhain, mungkin mereka ada setengahnya mungkin menganggap tidak guna politik sebab mungkin hari ini berkawan dengan yang ini, kemudian esok bergaduh, ataupun yang hari ini kita bercakap ini musuh kita, kemudian jadi kawan satu parti, satu pakatan. Okey, ada dua perkara, Siti. Pertama ialah ketulusan. Kita lihat di Malaysia ni, budayanya masih belum ada. Kalau ada apa-apa ni polisi baru yang dibawa, kalau ada apa-apa perkara baru kita bawa, tidak adanya perdebatan di antara orang politik itu di ruang umum. Mungkin di parlimen ada, tapi di parlimen itu begitu tidak cukup. Dia waktunya terhad. Saya pernah jadi ahli parlimen, kadang kita tak puas hati apa kita nak cakap. Tapi di ruang, contohnya di TV bernama, TV propaganda kerajaan yang lain seperti RTM1 kan, dan juga media arus perdana yang lain, patut ada perbincangan. Bila ada perbincangan, orang boleh menilai ke arah tu. Mungkin orang kata patut kerajaan buat dan sebagainya. Saya kira di pihak penerangan, benda ini mungkin ada di dalam mereka, tetapi kurang sambutan daripada pihak lain. Contoh pihak pembangkang, mereka lebih selesa berceramah, menghentam satu hala tanpa duduk untuk dialog itu. Dialog itu tidak berlaku. Kalau berlaku dialog itu lainnya, macam baru ni kita bincang pasal pendidikan kan. Bila dibawa tentang pelan pendidikan baru ataupun blueprint yang baru pendidikan, tidak ada perbincangan umum. Contohnya tidak ada wakil jawatankuasa pilihan khas parlimen yang diketuai oleh Datuk Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah dengan Menteri Pendidikan, contohnya tidak ada dialog itu. Kan? Contohnya bila dikemukakan baru ni reform Kementerian Kesihatan, patutnya kena ada shadow minister untuk kita berbincang. Jadi ini mungkin perkara yang boleh difikirkan oleh RTM, dipikirkan oleh bernama untuk kita ada ruang dialog itu. Dan masa saya interview wawancara Datuk Osman Bakar pun, Channel 10 itu kan dia kata dialog ni merupakan sunnah. Dialog ni merupakan tradisi ketamadunan. Zaman Islam, zaman Rom, zaman Greek, itu dialog. Jadi dialog tak ada. Kalau ada dialog, rakyat boleh menilai. Di Indonesia mereka ada. Kita sentiasa gelar mereka Konoha lah apalah kan. Tapi mereka ada kematangan tu. Kita lihat dialog, yalah negara-negara maju sudah semestinya. Saya teringat waktu saya kat UK lu ada BBC 4, BBC 4 ni dia, dan juga BBC Parliament. BBC Parliament lebih daripada Parliament lah, dan juga kadang-kadang ITV4. Mereka ada rancangan khas mana menteri ataupun pihak kerajaan dengan pihak pembangkang ataupun pihak rakyat yang lain, NGO ataupun penggiat. Jadi mereka sentiasa dialog kat situ. Rakyat nampak kan. Yang berlaku pada hari ini tidak satu hala. Sama ada pihak kerajaan ataupun pihak yang menentang kerajaan, berlaku satu hala. Kita tidak ada dialog. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Sejauh mana kerajaan hari ini mempunyai berkomunikasi dengan rakyat bawahan. Contoh macam saya sebutkan. Sejujurnya rakyat sedar bahawa dalam mereka punya IC ada RM100, dan RM100 ni pertama kali dibuat di Malaysia. Di kala kegawatan ekonomi dunia dan sebagainya, kita masih lagi terima. Kalau yang terima SARA, STR atau SARA yang RM400. Yang bulanan tak ada. Ini maksudnya bukan B40. ini orang M40 ataupun T20 ni. Jadi kita kita tak sedar benda tu. Jadi kalau tu sejauh mana mereka tahu bahawa ini merupakan polisi yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini. Maksudnya selain daripada mereka tapi tidak kita lihat di media sosial, TikTok dan sebagainya,
orang penuh dengan cercaan, nistaan, fitnah kan. Oh ni apa kasih macam ni, tak cukup gini kan. Dia punya itu. Dan kita boleh bezakan baru-baru ni kat Johor, Timur Kecoh. Mereka gunakan politik lama. Nak kasih bantuan yang seumpama SARA tadi, seumpama SARA yang RM100, STR yang RM400 tu kan. Sejauh mana diorang menggunakan politik lama, iaitu apa? Orang datang beratur panjang-panjang nak tunjuk ini pemberian kerajaan Barisan Nasional. Sehingga kan ada yang pingsan. Saya lihat nyonya-nyonya, apik-apik yang berusia, pakcik-pakcik, makcik-makcik, beratur bawah panas. Ini politik lama, ini politik lapuk. Feudal. Kita tak tunjuk aku yang ini. Tak, patutnya kita bincang polisi. Macam kita berikan juga 100 tapi masuk dalam kita punya ni, masuk dalam bank. Dan kalau nak bincangkan polisi, apakah polisi memberikan 100 ini ada manfaat kepada ekonomi rakyat? Adakah memberikan STR bulanan ini memberikan manfaat, cukup atau tidak, apa yang sepatutnya? Dan kalau pihak pembangkang pula, mereka boleh tawarkan apa yang sebaliknya. Jadi itu yang kita bincangkan. Minyak contohnya. Bila berlaku mengekalkan subsidi minyak, walaupun satu dunia, dan kita lihat lebih teruk negara-negara jiran ada yang kehabisan minyak, minyak melambung, tak payah pergi mana, di Filipina, di Indonesia, di Singapura. Minyak, kalau untuk orang Johor dia patut lihat. Orang keluar masuk pada Singapura, orang Singapura kat sana dia bayar RM10 lebih. Masuk kat sini kita masih bayar RM1.99. Okey, itu polisi. Kita bincang tentang polisi. Jadi sejauh mana perbincangan kita sekitar polisi. Jadi kalau ada komunikasi yang jelas daripada pihak kerajaan terhadap polisi-polisi mereka bawa, jadi dia boleh mengelakkan kekeliruan. Kalau tidak, dia akan kembali politik lama lah. Dia akan kata dia undi ni sebab inilah atuk nenek dia dah sokong dan sebagainya. Ataupun kerana kalau tak undi ni habislah negara tergadai dan sebagainya. Dia politik menakut-nakutkan, politik perkauman, politik menghina, memfitnah, kafir-mengkafir, itu politik lama lah. Politik yang baru ialah berkaitan dengan polisi. Jadi Dr. rentetan daripada apa yang Doktor sebut tu, suka untuk saya tarik pembincangan ni kepada pendidikan politik. Bila kita bercakap dengan Dr. Mazli ni, kita tak dapat lari lah daripada bincangkan isu pendidikan juga. Jadi macam mana Doktor melihat pendidikan politik itu di Malaysia ni untuk menghasilkan politik matang itu sendiri? Macam mana caranya kita nak mendidik masyarakat untuk menjadi menuju kepada kematangan politik itu? Okey, pertama dia perlu bermula di rumah. Kalau ibu bapa kalau ibu bapa itu mempunyai adab, ibu bapa mempunyai kematangan, biasanya akan tercena pada anak-anak. Tapi kalau ibu bapa, kalau kita lihat mereka penuh dengan caci maki, mereka penuh dengan trolling dan sebagainya, anak boleh nampak apa yang berlaku, kan? Jadi mereka pun akan mengikuti dengan sangkaan bahawa inilah. Kalau bicara di meja makan pun penuh dengan cacian, penuh dengan pelabelan dan sebagainya, anak-anak akan lihat kata, oh ini mungkin politiknya. Jadi kita perlu kepada perubahan dari segi itu. Jadi nak tak nak dia kena pergi kepada media. Jadi media kena didik masyarakat. Kadang orang lebih nampak bila pendidikan, pelajaran ni kat sekolah kan. Tapi sebenarnya media main lagi penting. Sejauh mana media kita menyebarluaskan politik matang, menyebarluaskan politik sihat, menyebarluaskan politik yang jauh daripada kejian, fitnah dan sebagainya. Tapi lebih kepada dialog, lebih kepada berfikir, lebih kepada memahami dunia dalam bentuk lebih luas, bersikap kritikal dan sebagainya. Dan yang ketiganya, yang paling penting, iaitu bermula di sekolah. Itu saya pernah katakan dulu, di zaman saya kita cuba perkenalkan untuk mempersiapkan anak-anak mengundi pada umur 18 tahun, pendidikan civic dan juga pendidikan tentang kenegaraan. Jun 2019 kita lancarkan pendidikan civic meretas kurikulum, yang mana pada waktu itu antara lain kita ingin ajar supaya mereka mengenal
sistem politik dan juga cara berpolitik yang matang dan juga kenapa mereka perlu mengundi. Saya minta mereka hasilkan komik tapi tak sempat, umur saya pun tak lama dekat sana. Saya hasilkan sendiri politik dengan Irfan Foner, buatkan politik undi 18 komik. Saya tak ada kopi dia nak bawa ni. Apa tu namanya? Dan juga untuk tingkatan 6 tu kita anjurkan supaya mereka buat pemilihan berdasarkan pilihan raya. Untuk menjadi ketua pelajar, bukan lagi cikgu yang pilih. Tak ada teacher's pet yang jadi ketua. Dia kena melalui pilihan raya. Jadi mereka belajar untuk kempen. Saya dengar masih lagi diamalkan. Wallahualam, saya tak tahu. Saya agak lost touch dengan keadaan ni. Tapi saya dah beritahu, kata masih lagi diamalkan. Harap-harapnya lah. Dan kalau masih ingat, di zaman saya perkenalkan Speaker's Corner kat sekolah. Kita ingin latih anak-anak supaya mereka ada oratory skill, mereka tidak malu untuk public speaking. Kalau di universiti, kita cuba hidupkan student union, pelajar menguruskan diri mereka, menguruskan persatuan mereka sendiri. Hari ini saya lihat yang begitu berperanan di UTP. Student union, malah mereka ada student village, itu yang dikenalikan oleh pelajar seperti mana kat UK, seperti kat negara maju yang lain. Di UM, walaupun student union pertama muncul kat UM dan juga mati juga kat UM dan kita hidupkan semula di UM, tapi masih lagi belum berperanan seperti mana yang sepatutnya, kerana ada kekangan AUKU. Saya pun pada waktu itu dalam usaha untuk meminda atau memasukkan AUKU dan gantikan dengan undang-undang lebih komprehensif, tapi terencat, dan sehingga kini saya tak nampak ada usaha daripada Menteri Pendidikan Tinggi untuk melakukan apa-apa perubahan pada AUKU. Okay. Jadi di sini Speaker's Corner di UM, kalau kita ingat. Jadi ini semua dia perlu bergerak secara holistik. Di universitinya bagaimana, di sekolahnya bagaimana, medianya bagaimana, di rumahnya bagaimana. Jadi dia perlu berjalan seiring lah. Itu yang dipanggil sebagai pendidikan. Jadi benda berkaitan juga dengan pendidikan itu tentang budaya politik terbuka, budaya politik matang. Dr. Budah ada sebut tadi tentang macam ni cara nak memupuknya Speaker's Corner dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, macam mana caranya lagi kita dapat mencontohi negara-negara yang doktor kata lebih terbuka dia punya budaya politik matang. Dia tak perlu tengok jauh, mungkin tak perlu tengok sampai ke Amerika Syarikat ataupun UK, negara jiran kita Indonesia macam doktor sebut. Memang jelas nampak perbezaan dalam budaya politik tu, yang mana Indonesia lebih terbuka. Kita dapat tengok dalam televisyen pun ada dialog ataupun mungkin debat-debat politik yang berlaku, dan dia sangat berlaku dengan sangat organik dan sangat meluas. Yang mana di Malaysia ni mungkin tidak dapat nafikan benda tu dah mula ada. Bahkan kalau kita ingat Dr. Mazli sendiri pun dulu terkenal dengan sebagai moderator antara debat antara Najib dan juga Datuk Seri Anwar. Begitu juga doktor ni pergi ke UK dan menyertai Oxford debate. Jadi macam mana doktor lihat cara kita nak memekarkan lagi keterbukaan budaya politik ni sampai kita dapat jadi macam negara-negara yang disebutkan tadi. Tadi sebut tentang Oxford debate tu. Itu pada November 2025 saya telah diundang oleh student union sana lah, untuk dipanggil Oxford Union Debate. Oxford Union Debate ni tradisi yang ratusan tahun umurnya, iaitu mereka mengundang tokoh-tokoh, mereka undang pemimpin daripada seluruh dunia. Reagan pernah ke sana, Benazir Bhutto pernah ke sana, antara kalau bukan orang politik, Mehdi Hasan contohnya, Mark Hamill pelakon Star Wars juga pernah ke sana, dan ramai lagi orang besar Bill Gates dan lain. Saya berasa nama bertuah kerana diundang ke sana dan untuk menyertai debate pada waktu tajuknya Islam and Democracy, compatible or incompatible. Adakah Islam dan demokrasi ini selari ataupun tidak selari? Jadi kita ada 3 orang pengucap pertama dari pihak pembangkang yang kata Islam tidak selari dengan demokrasi. Saya di pihak yang mengatakan Islam selari dengan demokrasi. Pada waktu itu saya seorang menteri daripada Serbia, tapi dia Muslim. Minister Usama, agak muda, bukan macam umur Saiti ya. Dan seorang lagi agak kontroversi. Dia ni tokoh di UK.
dia lebih dikenali sebagai orang yang begitu kritikal terhadap Islam, tapi pada malam tu saya agak terkejut bila dia membela Islam kan. Dan saya ingat lagi ketika nak pergi tu ramai yang cakap saya jangan pergi, kau akan burukkan nama kau sebab sekali dengan kawan ni. Saya kata tak apalah, saya anggap tu sebagai saya punya dakwah, sampaikan. Jadi kita debate, yang mana di penghujung debate tersebut, dan menarik dalam pihak lawan tu, dua daripada Amerika tu salah seorangnya very pro-Zionist, dan hujat yang seorang lagi tu pening kepala very anti-Islamic, tapi dia Muslim. Jadi bila di penghujungnya dilakukan pengundian, kami menang lah dengan begitu landslide, more than 2/3 of the votes yang menyokong. Tapi poin utama saya nak katakan, dulu saya impikan di setiap universiti, di UIA, di di UPM, USM, bila saya anjurkan Speakers Corner, akan ada wujud program-program seumpama ini. Kalau tidak setiap minggu pun, tapi setiap bulan. Kenapa? Di Oxford, budaya yang telah berakar ratusan tahun itu telah membawa kepada kematangan politik, kematangan rakyat, kematangan akademia, dan juga dia membawa kepada cara berfikir yang mencapah. Panggil golongan yang mengusulkan, panggil golongan yang tidak bersetuju, bentangkan hujah masing-masing. Dan kemudian kita bukakan kepada hadirin untuk melakukan penilaian. Mereka lakukan undian. Saya berharap dulu agar UM yang sebelah rumah kita ni akan pergi ke arah itu. Tapi nampak studennya lebih kepada masih lagi politik yang melawan. Tidak ada salah padanya, tetapi tidak membawa kepada politik yang matang dengan adanya dialog-dialog seumpamanya. Saya berharapkan mungkin selepas ini mereka boleh anjurkan, jika tidak setiap minggu pun setiap bulan. Dan mungkin bagi ahli politik kita kena persiapkan diri mereka untuk berhujah, kemukakan hujah di halayak, bukan satu hala, tetapi untuk kita perdebatkan, kan? Timbulkan satu polisi dan kita perdebatkan. Dan kalau UM tak boleh, kita mulakan dengan UIA apa silapnya. Kalau tidak boleh pun, kita mulakan dengan universiti swasta. Kerana universiti swasta mungkin mereka tidak terikat dengan AUKU, jadi HCP-nya tidaklah begitu maha kuasa sangat kan. Sunway, Taylors atau UTP mungkin boleh mulakan. Jadi ini budaya dialog, budaya debat ini sedikit sebanyak akan mencorakkan kematangan politik. Tadi saya sebut betul. Antara harapan saya balik pada UK, bincang dengan arwah Haji Fikri pada waktu tu, kita kena didik masyarakat. Didik masyarakat macam mana? Saya pada waktu tengok Sina ada platform. Kita buat debat. Kan? Kita mulakan dengan debat, panggil wakil pembangkang, panggil wakil kerajaan dan juga pihak neutral. Kadang-kadang panggil mereka berdua saja. Saya jadi moderator lah. Dan pada waktu keterlibatan saya lah untuk mendidik masyarakat. Kan? Kemuncaknya bukan debat antara Datuk Seri Anwar dengan Tun Sri Najib. Itu bukan. Rafizi dan juga KJ. Rafizi dan juga KJ. Yang mana di debat tersebut saya telah lontarkan cabaran kepada Najib dan juga Anwar lah. Dan mereka bertemu, tapi saya tak jadi moderator ya. Siapa moderator pada waktu tu? Saya lupa. Nasri Johan. Bukan? Itu waktu Syabri Cik. Saya pun tak ingat. Okay. Itu antara cita-cita saya ialah supaya budaya seperti ini berlaku. Di Indonesia berlaku. Kan? Di UK berlaku. Yalah, UK bukan semua politiknya baik pun. Sekarang ni makin dicemari dengan politik perkauman. Teruk sangat perkauman kat sana bila kita lihat. Di Amerika lagi lah dengan naiknya Trump. Tetapi sekurang-kurangnya mereka ada ruang umum yang terbuka untuk perdebatan, untuk dialog, untuk kita membawa sudut kematangan. Jadi tak adalah satu hala saja. Kan? Satu hala kita duk entam orang tanpa mengemukakan benda yang substantif dari segi kesejahteraan rakyat itu sendiri. Baik Doktor, seterusnya mungkin masih lagi berkaitan tentang pendidikan dan sebagainya. Itu kita berbicara, bila kita berbicara tentang kematangan ni, dia mungkin satu benda yang kita kata agak berlawanan dengan anak muda. Matang dengan anak muda ni biasanya kita anggap satu benda yang bertentangan lah. Untuk anak muda sering dikaitkan dengan ketidakmatangan, kegopohan dan sebagainya. Dan jika kita tengok perkembangan politik di Malaysia ni, Doktor sendiri pernah sebut tadi, kita dah bergerak ke arah untuk melibatkan sekali anak-anak muda ni ke dalam
politik ke dalam proses pengundian, proses demokrasi dan sebagainya dengan adanya undi 18. Jadi adakah doktor melihat undi 18 ni, betul anak-anak muda ni yang terlibat dengan politik semakin awal sejak usia 18 tahun sudah boleh mengundi dan sebagainya, adakah itu boleh membawa kepada kematangan politik ataupun dia sebaliknya? Maksudnya kita yang kena cater kepada anak-anak muda ni, iaitu dengan kita yang kena jadi tidak matang dan memenuhi apa yang anak-anak muda ni nak. Hakikatnya kita sebenarnya dengan kita luluskan undang-undang undi 18 itu, kita telah beri kepercayaan terhadap anak-anak muda kita. Cuma bagaimana, apakah langkah seterusnya kan? Memang sepatutnya 18 adalah umur matang. 18 boleh kita sign kontrak sendiri, 18 boleh ada pemilikan sendiri, 18 untuk kita bekerja umur 16 lah, 18 untuk kita punya akaun sendiri, 18 untuk kita menjadi pemimpin kan. Dan hatta kalau dalam fiqh Islam pun perkiraan mazhab Hanafi, kenapa 18 itu begitu menarik jugalah, dia ada perbincangan fiqh kat situ lah. Tapi 18 merupakan, dia panggil sinur rushd ataupun umur matang kan. Tapi bila kita lihat anak-anak muda kita di universiti masih lagi pada hari ini HCP melayan mereka seorang mereka tidak matang kan. Jadi itu perlu diperbaiki. Sebab tu saya usulkan adanya student union. Dan malah saya pada waktu saya jadi menteri tu, kita minta supaya setiap senat ada wakil pelajar. UNIZA buat. UIA tak silap kita pun ada wakil juga. Universiti lain saya tidak pasti. Kerana kita percaya pada anak. Dia matang tak matang serah pada kita lah untuk mematangkan dia. Kan? Dan satu advantage, satu kelebihan anak-anak muda kita pada hari ini, mereka terdedah pada maklumat yang banyak. Social media. Dan kadang-kadang mereka matang sebelum waktunya. Kan? Cuma di pihak orang yang dah tak muda lagi, orang tua, mereka kena berikan panduan dan juga berikan hikmah. Hikmah ini dia datang bersama usia. Jadi perlunya panduan, perlunya guideline, perlunya ni untuk mereka ni dibimbing. Jadi bila sebut tentang umur 18, mereka dah matang, cuma kita perlu berikan panduan dan juga pendidikan. Mungkin satu kita kata positif side pada anak-anak muda menyertai ini, kalau kita tengok kita kata fitrah ataupun trend yang berlaku pada anak muda ni, mereka ni tidak ada kesetiaan politik yang begitu kuat. Jadi mungkin dari satu segi dengan pelibatan anak muda ni yang menggiatkan lagi kematangan politik tu, sebab parti-parti politik ni dia dah tak boleh berharap kepada pengikut-pengikut yang setia tu. Jadi mereka kena, macam doktor sebut tadi, kena bincang tentang polisi, bincang tentang apa yang nak ditawarkan sehingga dapat menarik anak-anak muda ni.
Baik Dr. Seterusnya, mungkin saya nak tarik bawa pembincangan ni kepada, kita dah bincang tentang politik matang sebagainya, kita nak pergi kepada cabaran ke arah untuk kita mencapai politik matang tu. Doktor mungkin dah ada sebut beberapa perkara tadi, macam contohnya kebangkitan politik identiti yang menyebabkan kebangkitan sayap kanan, dan juga dalam di media sosial ni, menjaga media sosial seperti TikTok dieksploitasi untuk menghalang politik matang ni, dia untuk membawa politik cara lama yang Dr. sebut tadi, dan juga untuk mengapi-apikan, untuk kita kata memecah-mecahkan antara masyarakat. Macam mana Doktor melihat perkara ni? Dia, satu perkara kalau kita nak katakan tentang social media dan algoritma, ianya begitu bias. Dia tidak neutral. Dia dikontrol, dia dikawal. Kan? Dan kita boleh mencorakkan algoritma. Dan setiap kita ini, dia bergantung kepada echo chamber kita. Yang dibentukkan oleh persepsi dan juga asumsi syarikat-syarikat yang mengawal benda tu. Jadi di sinilah sebenarnya perlunya kepada kita untuk mengawal algoritma itu, supaya algoritma kita itu lebih kepada pendidikan, lebih kepada kesedaran, tanggungjawab, sikap kita katakan sedar, dan juga mempunyai asas dalam melakukan sesuatu. Tanggungjawab lah maksudnya. Kalau kita buat sesuatu, kita bertanggungjawab. Kita buat keputusan ini, kita ada dia punya sebabnya. Kita mengambil keputusan sedemikian kerana kita tahu kesannya. Ya, jadi itu kena dititipkan. Jadi nak tak nak kita kena kembali kepada critical thinking lah. Latih anak-anak kita, latih diri kita sendiri, latih masyarakat kita untuk berfikir. Kenapa? Kalau bukan macam ini bagaimana? Apakah sebaliknya? Apakah pilihan yang lain? Kan itu kena sentiasa diajarkan kepada masyarakat lah. Mungkin satu lagi sisi gelap kita kata daripada media sosial, dan juga selain pada algoritma tadi, dia juga sering dijadikan sebagai kita kata medium atau bahan untuk melakukan serangan-serangan politik, untuk melakukan troll, untuk menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Dan mungkin doktor sendiri pun pernah jadi mangsa kepada kempen-kempen ini. Macam mana doktor lihat itu sebagai satu halangan kepada untuk kita pergi kepada politik matang? Sebab bila serang karakter, serang sebagainya, dia dah tak pergi kepada bincang polisi dan sebagainya macam doktor sebut tadi. Okey, betul Saiti. Contoh sekarang ni tengah sibuk apa tu di threads dan juga social media menyerang saya, konon saya hanya bawa isu bawa MACD saja kat Sepah Renggam, so hanya menjadi MP tanpa melihat apa-apa perbincangan di parlimen. Benda itu semua ada di saya punya social media platform. Saya selesaikan isu air yang selama berbelas tahun dibuat oleh kerajaan sebelum itu kerana pusat pelumpusan sampah yang ganggu baunya, yang menyebabkan air tak ada kalau hari hujan, tercemar dan sebagainya. Tapi bila saya menjadi ahli parlimen, saya tutup pusat pelumpusan sampah ini dan juga dah tak ada masalah air. Cuma sekarang ni datang masalah air balik kerana tak tahulah, dikatakan kerana data center terlalu banyak, lambakan di Johor. Wallahualam bisawab, saya tak tahu. Tapi berlaku setelah sekian lama tak berlaku. Dan lebih malang lagi, Sepah Renggam hari ini lebih dikenali sebagai pekan judi. Kesian lah saya pun. Okay. Jadi pada waktu itu, dan saya telah gariskan 1001 apa yang telah saya lakukan sepanjang menjadi ahli parlimen Sepah Renggam, merupakan report kad saya. Tetapi yalah, kalau kita didik rakyat untuk lihat, dia akan kata takkanlah ni aja aku nampak itu hari dekat parlimen, nama Sepah Renggam pun kalau tak takkan ada dia, orang tak tahu kan. Begitu yang kata okey. Kadang separuh terutamanya di kalangan yang agak anti-Islamik serta mengatakan you spoil the education with black shoes kan. Walhal banyak report dan sebagainya, banyak tulisan oleh Datin Nur Azimah, oleh Arul Shelvan, oleh malah satu paper dihasilkan oleh ASIAS cerita tentang reform yang terlakukan sepanjang saya berada dekat Kementerian Pendidikan. Tapi orang kita tidak membaca. Jadi kita kena, pada waktu ini cabarannya ialah untuk kita counter flooding. Counter flooding dengan maklumat-maklumat sebenar, dan cabarannya ialah untuk latih masyarakat kita berfikir. Takkan macam ini. Takkan macam ni. Bila kita ada takkan macam ini tu, kita akan cuba cari. Ini ya ke?
Kan? Setahu aku ada. Jadi kena latih mereka, tak boleh terima bulat-bulat. Latih mereka untuk fikir, latih mereka supaya ada inquisitive mindset. Inquisitive ni nak cari. Ya ke ni? Kan? Kena ada sentiasa perasaan seperti itu. Baik, Dr. Seterusnya mungkin saya nak tanya, mungkin bagi setengah orang mungkin agak sensitif lah, itu topik berbincang tentang politik dan juga agama. Yang mana bila kita bicara tentang politik matang macam Dr. sebut tadi, yang mana bicara tentang polisi dan sebagainya, dan bukan hanya sekadar kepada identiti dan sebagainya. Dia akan membawa kepada, kalau kita bincang tentang dalam, ada setengah golongan yang menggunakan agama sebagai politik. Jadi macam mana kita nak menghasilkan, atau apakah kematangan politik itu menurut agama? Adakah politik ni satu benda yang sakral, yang suci, sampai tak boleh masuk dalam politik ni, kita tak boleh ada sebarang perbincangan dan sebagainya? Dia sebenarnya kalau kita lihat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Khulafa Ar-Rashidin dan juga pemimpin Islam, iaitu agama tu menjadi dinamo untuk kita lakukan kebaikan. Dia menjadi motivasi untuk kita berkhidmat kepada rakyat, jalankan amanah, bertanggungjawab, tidak ambil rasuah, tidak pecah amanah seperti 1MDB, dan kita tidak memperbodoh-bodohkan rakyat, menjatuhkan maruah rakyat, beratur panjang-panjang nak ambil bantuan gitu kan. Tetapi dia menjadi dinamo untuk kita apa? Kita lakukan yang terbaik untuk rakyat. Dari segenap ni, kalau kita orang politik, kita pemimpin, kita dedikasikan setiap denyut nadi kita itu, selama mana kita diberikan tanggungjawab untuk pastikan hak-hak orang yang berhak menerimanya ditunaikan. Amanah yang diberikan, kita jalankan. Yang lapar, kita pastikan mereka makan. Yang tidak berpendidikan, mereka mendapat pendidikan. Yang tidak mampu berjalan, berikan sokongan dan dukungan supaya mereka berjalan. OKU-nya, wanita, orang tua, anak-anak, golongan rentan dan sebagainya. Agama menjadi motivasi supaya kita lakukan yang terbaik. Kita bersikap adil, dan agama menghalang kita daripada apa? Bersikap zalim. Tak boleh ambil hak orang, tak boleh mencuri, tak boleh mencerca, tak boleh memfitnah, tak boleh suka-suka tuduh orang itu, tuduh orang ini. Sampai kan sahabat Nabi pun dia tuduh kan. Malangnya pada hari ini yang berlaku ialah terdapat golongan yang menggunakan metod Eropah zaman kegelapan ketika mereka berpolitik. Macam mana metod Dark Ages ataupun zaman kegelapan Eropah mereka berpolitik? Mereka jadikan agama sebagai alasan untuk memperbodohkan rakyat. Agama dijadikan alasan untuk rakyat patuh dan tunduk pada mereka, pada gereja dan juga pada raja. Raja bayangan Tuhan. Kan? Jadi kalau gereja itu tidak boleh dibantah, tidak boleh dipersoalkan. Gunakan agama untuk pastikan orang ikut dia. Kalau kau tak ikut aku, kau masuk neraka. Tak, itu yang berlaku. Hingga kan kalau nak pergi perang salib waktu itu kemuncaknya rakyat Eropah marah dekat gereja bila kalau pergi gereja, kalau pergi memerangi umat Islam, sedangkan mereka tak, umat Islam tak pernah kacau mereka pun. Pergi di Holy Land itu Jerusalem, kita diberikan key of indulgence, letter of indulgence. Surat yang kalau dia mati nanti dia boleh pergi untuk masuk ampun dosa, masuk syurga dengan surat tersebut. Macamlah ada orang kata, ada parti yang kata, nanti kalau kat akhirat ni kena tanya nombor parti, tak ada nak masuk syurga macam mana kan. Jadi ini politik zaman kegelapan Eropah. Politik gereja zaman kegelapan Eropah itu, iaitu gunakan agama untuk paksa rakyat mengikut. Gunakan agama untuk legitimasi. Gunakan agama untuk menyalahkan orang lain. Jadi kita tidak mahu politik agama yang dipolitikkan sedemikian rupa. Kita panggil Dark Ages. Dark Ages punya method dalam mempolitik agama. Tetapi agama ini kita ikut seperti mana Rasulullah dan juga para khulafa Rashidin tunjukkan kepada kita. Apabila kita makin beragama, semakin kita bangun malam, semakin harta kita itu kita berikan kepada rakyat. Semakin kita itu rasa diri kita ingin dekat kepada Tuhan, banyaknya baca Quran kita, semakin kita tak ambil rasuah. Semakin kita ingin dekat kepada Allah SWT, semakin kita pastikan tidak ada orang yang lapar dalam kawasan kita, tidak ada orang yang capek terbiar, tidak ada golongan OKU terbiar, tidak ada wanita, tidak ada kanak-kanak yang terpinggir.
kecuali mereka itu kita berikan yang terbaik, kita pastikan hak mereka dapat kerana kita adalah pemimpin. Itu peranan agama. Jadi kita kata berpolitik dalam Islam ni adalah tentang nilai-nilai yang ada pada kita, tentang apa yang kita tawarkan, apa kebaikan-kebaikan kita lakukan, bukan semata-mata pada branding Islam yang kita Kadang tak perlu pun kita angkat brand dan sebagainya, tetapi yang perlu ialah kita jalankan tanggungjawab kita. Okay, baik Doktor. Mungkin kita dah hampir atau mungkin dah lebih sejam kita berbicara. Mungkin buat akhirnya nak tanya pada Doktor, macam kita sebut tadi, suasana sekarang ni kita makin menuju kepada kehangatan politik, pilihan raya, PRN yang akan berlangsung sebagainya. Jadi apa harapan Doktor untuk apa yang perlu dilakukan dalam pada kehadapan ini untuk kita mencapai kematangan politik yang Doktor sebut tadi? Saya yakin ramai di kalangan rakyat Malaysia yang telah pun matang dalam berpolitik. Mereka melihat bahawa isu-isu politik itu boleh disikapi tanpa bersikap emosional, tanpa bersikap taksub, tanpa bersikap sentimen. Jadi kita perlukan orang-orang seperti ini lebih banyak bersuara, mengisikan ruang-ruang bicara awam dengan mendidik rakyat. Mereka kena tampil, kata politik bukan bermaksud kita mengeji, politik kena jaga maruah rakyat, politik bukan kita memperhambakan rakyat, politik dengan melihat hujah, politik dengan melihat polisi, politik berlakunya dialog, kan? Itu yang perlu dibicarakan. Saya yakin orang seperti Soiti, seperti geng-geng kita kat sini semua, ni orang-orang yang matang, tapi kita kena bersuara. Bila orang yang matang tidak bersuara, akhirnya yang bising ini memanglah kita biasa kata tank kosong dan sebagainya. Tapi dalam dunia media sosial, kalau kita tidak bersuara, yang akan menguasai algoritma dan echo chamber itu adalah mereka-mereka yang tidak ada substance. Dan ini yang kita tahu, berapa ramai yang gunakan Citrus, berapa ramai yang gunakan bot dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu ini yang berlaku. Kita mahu genuine people, mature genuine people, educated genuine people seperti Saiti dan juga penonton kita sekian, bersuara untuk mendidik masyarakat. Okay, baik. Mungkin setakat itu saja perbincangan kita pada episod yang kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Mazil Malik dan juga kepada para penonton dan pendengar yang setia bersama dengan podcast di RMM kita sehingga ke akhir episod ini. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada episod-episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.